Tengok. Yang ni ke B? Padam yang tu. Padam yang ni. Ha, padam. Okey, tengok huruf apa tu? Yang ni B. Ha, betul. B. Okey, padam. Okey, huruf apa tu? Ha, huruf B. Cari mana huruf B? Bulatkan huruf B. Okey, boleh mula sekarang. Okey, padam satu huruf. Okey, contoh awak padam huruf apa tu? Ha, huruf apa awak padam? Ha, okey. Lepas tu huruf. Ha, okey, bulatkan huruf apa? Ha, huruf apa tu, Putri? Okey, bagus. Ya. Cepat. Ha, jangan buka yang tu. Yang ni jangan buka. Yang ni jangan buka. Tak nak buka. Bulatkan pakai pensel warna. Salah? Kenapa salah? Kena cari huruf yang sama tau. Contoh awak padam huruf A, kena bulatkan huruf A. Kalau padam jumpa huruf C, padam huruf C. Sorry, bulatkan.